Okay, hai, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak review barang, tetapi bukan barang-barang ni. Barang-barang ni ada yang aku dah review. Korang boleh tengok dekat shorts aku ataupun dekat video full aku lah. Tapi video kali ni aku nak review ni. Dak Mara dia hantar aku satu blower. Ni bukan sekadar blower, dia juga boleh menjadi vacuum. Okay, dia model ni DAB TJV01. Korang jangan salah beli. Dia ada untuk blower saja, ada untuk yang ini, model yang ini. Korang tengok ni DAB TJV01, dia boleh jadi vacuum. So aku lebih sarankan untuk korang kalau yang nak pakai vacuum kereta, kalau korang nak pakai blower sekali, dia 2 in 1, korang boleh grab model yang ni, okey. Dak Mara Smart Flexly DAB TJV01 cordless blower. Dia pakai bateri. Jom kita tengok apa korang akan dapat. Ini dia punya manual, biasalah. Lepas tu korang akan dapat satu mesin dia, satu biji bateri 20 volt, Li-ion 4.0 Ah. Kenapa aku ambil ni? Sebab sebelum ni aku ada beli cordless driver ataupun drill, yang mana impact drill pun aku ada, brand Dak Mara ni. Ini dia, nampak tak? Dia ringan saja, dia boleh di vacuum dan juga blower. Ini dia punya spek ah. Korang boleh tengok. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang function dia. Lepas tu apa yang korang akan dapat lah. Ni untuk muncung blower. Dan ini adalah untuk vacuum. Korang boleh vacuum kereta ke, kapet ke, sofa ke, sekali jalan. So korang lebih jimat. Harga dia 120 kot. Korang boleh tengok dekat link produk yang aku akan tag nanti. Korang boleh tengok. Sekejap aku nak set up aku punya kamera. Korang akan dapat dia punya ni apa, warranty card ke apa. Warranty card dia, manual, mesin, 2 muncung blower dan juga vacuum, 1 biji bateri dan juga charger dia. Korang sabar jap, aku nak set up aku punya kamera jap. Korang sabar jap. Okay, sekarang kamera aku dah set up. So ini adalah impact range. Impact range yang aku beli, nampak bateri dia sama saja, korang boleh pakai. Nampak? Sebab tu aku ambil brand Dak Mara ni, sebab dia boleh pakai untuk impact range aku. Ni impact range. Lepas tu aku ada juga cordless driver. Ni ataupun drill lah. Drill pun sama je bateri. So aku boleh pakai tiga-tiga ni dengan satu bateri sahaja. So sekejap. Charger sekarang aku ada 3. Dia sama saja. Charger pun boleh pakai untuk semua bateri Dak Mara ni. So kita tengok dulu charger dia. Kita just masuk je macam ni. So dia boleh pakai bateri dan charger yang sama untuk 3 alatan. Impact range, cordless driver dan juga blower aku lah. Okay, sekarang ni function dia. Sekejap. Kita nak test function dia dulu. Korang tekan sini, tarik keluar. Dia agak ketat sikit. Okay. Lepas tu function pertama dia, dia plug and play macam ni saja, masuk macam ni, korang just tolak. Nak buka macam ni. Untuk check indikator bateri dia dekat sini. So function pertama adalah blower. Blower dia sangat kuat aku dah test. Kita tengok, kita test sekali lagi. Nampak? Blower dia sangat kuat. So kalau korang nak bersih-bersih rumah kan, macam ni, nampak? So function lah. Okay, untuk function vacuum dia, kita taruh pasir sikit. Nampak ada pasir kan? So korang ambil yang ini. Ini adalah untuk vacuum. Korang plug play dia macam ni. Plug and play dia masuk kat dia punya lorong tu, korang pusing. Okay, lepas tu korang ni dia masih function blower. Untuk tukar dia punya mode, korang tekan lama-lama dekat sini. Nampak tak ni? Sampai dia klip. Okay, dah klip, korang boleh. Sekejap. So dia adalah function untuk korang vacuum. Cara nak tukar dia punya mode dia lah. Korang boleh vacuum. Nampak tak ni, aku vacuum pasir ni.
So pasir dah ada dekat sini. Kita tengok. Okay. Ni untuk buka dia punya filter dia. Nampak tak ada pasir dalam tu. Nampak ada pasir. Sekejap. Nampak ada pasir. So korang boleh function as a vacuum ataupun blower. Sekejap. Lepas tu korang nak cuci dia punya ni, korang just ni. Boleh tukar dulu function dekat sini. Tak? Okay. Okay. Lepas tu korang boleh simpan lah. Masuk je macam ni. Lepas tu kalau korang nak pakai blower untuk jauh punya, korang boleh pakai kat sini. Dia sama juga, masuk gini dan korang boleh nampak? Function. Okey, itu sahaja function dia. So dia 2 in 1. Tak sikit. Sekejap. Okey. Dia kena masuk, korang kena pusing. So apa yang korang akan dapat adalah satu blower dan juga untuk korang vacuum. So bagi aku, sekejap. So bagi aku, Dakmara punya function yang terbaru blower dan vacuum ni sangat berbaloi untuk korang beli. Korang akan dapat warranty card, manual, bateri satu. Tapi kalau korang ada drill ataupun impact wrench yang korang dah pernah beli brand Dakmara, korang boleh pakai bateri dia sama sahaja. So aku sangat suggestkan untuk korang beli brand Dakmara yang terbaru ni. Dia boleh 2 function, blower ataupun vacuum. Kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat beg produk yang aku tag tu. Ada cordless, ada impact wrench juga. Dan ni aku suggest yang terbaru dari Dakmara. Terima kasih Dakmara dah sponsor. So itu sajalah aku untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Okay. So kalau korang tak pakai, korang kena cabut dia punya bateri ni. Okay. Jangan biarkan dia macam ni. Korang cabut. Lepas tu korang simpan lah elok-elok. Simpan. Nak pakai, baru korang masukkan dia punya bateri supaya bateri dia ni tahan lebih lama. Jangan biasakan dia punya bateri pasang dekat tu. Sebab macam ni pun aku akan cabut. Nak pakai, baru aku pasang balik supaya bateri dia lebih tahan lama. Itu saja untuk video kali ni. Storm type blower daripada brand Dakmara. Harga 120 kot. Korang boleh check dekat beg produk. Kalau ada time promo 4 Shopee hari tu, dia dapat dalam RM109. Korang boleh check dekat link produk yang aku share. Dan juga barang-barang lain. Aku ada review solar charger, ada game, ada ini singlet untuk nampak kurus. Ini steamer, ada RC makanan kucing, macam-macam lah. M-Grass, ni aku belum review lagi. Nanti aku akan review. Ini reciprocating saw pun ada aku dah review. Korang boleh tengok dekat beg produk yang aku share tu. Okay. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana support channel aku. Beli barang dekat link yang aku share ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa grab cepat-cepat ni sebelum barang ni habis. Okay, bye. Dekat beg produk, kalau ada time promo 4 Shopee hari tu, dia dapat dalam RM109. Korang boleh check dekat link produk yang aku share. Dan juga barang-barang lain. Aku ada review solar charger, ada game, ada ini singlet untuk nampak kurus. Ini steamer, ada RC makanan kucing, macam-macam lah. M-Grass, ni aku belum review lagi. Nanti aku akan review. Ini reciprocating saw pun ada aku dah review. Korang boleh tengok dekat beg produk yang aku share tu. Okay. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana support channel aku. Beli barang dekat link yang aku share ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa grab cepat-cepat ni sebelum barang ni habis. Okay, bye.